Ini guinea pig, atau orang kita panggil tikus Belanda. Nama je tikus, tapi ekor pun tak ada. Nama je Belanda, pasport pun tak pernah nampak. Nama dia bunyi macam dua negara bergaduh dalam satu badan, tapi realitinya dia cuma duduk makan sayur je, tak kacau sesiapa. Badan dia kecil, bulat, jalan pun macam tak ada KPI hidup. Bangun tidur makan, lepas makan rehat, lepas rehat cari makan balik. Kalau ikut gaya dia, memang sesuai jadi pakar hidup tenang, walaupun tak ada skill Excel langsung. Tapi jangan ingat dia malas. Guinea pig ni haiwan sosial. Dia suka hidup berkumpulan. Kalau sorang-sorang lama sangat, dia boleh stres. Maksudnya dia pun tahu, hidup ni tak boleh sorang-sorang. Nanti jadi sunyi macam chat yang tak dibalas. Fakta menarik, guinea pig tak boleh hasilkan vitamin C sendiri. Sebab tu dia kena makan betul-betul untuk kekal sihat. Kalau manusia pula, vitamin cukup, tapi tetap stres sebab scroll hidup orang lain lebih berisi daripada hidup sendiri. Dan bila dengar bunyi plastik makanan sikit, dia terus datang laju macam dah set alarm. Fokus dia jelas. Makanan dulu, drama kemudian,